Amirul Amirul Fendi, Fendi. pelakon kegemaran aku, yang dia sangatlah berbakat tapi dia tak berapa mempunyai tempat. Aku suka dia dan aku kecewa gila kenapa dia tak diangkat. Dan aku find out dekat situ yang rupanya dunia ni bukan berfungsi dengan bakat saja. Dunia ni tak cukup saja hang kena reti buat, orang kena kenal hang. Dan nak tekankan dengan apa yang cakap tadi, kita duduk di dunia yang sangat bising. Maksud bising aku adalah selain daripada orang, populasi kita makin bertambah, social media kita semakin meningkat. Kalau ikut statistik rasa ada 6 bilion kot mesej sehari di utara kan, daripada posting, daripada story ke apa ke. So maksudnya sangatlah bising, sangatlah saturated. Dan kerja kita ni, kita boleh jadi nak suarakan ketidakadilan kita, mungkin pasal gelandangan. Kita boleh jadi, kita simply nak jual produk kita, ataupun kita simply nak cari nafkah untuk family kita. Dan jenis aku lebih nak cari, ada tak benda yang hampir kepada absolute, benda yang hampir pasti. Kalau lah ada satu benda yang kalau hang pegang, selagi matahari tak terbalik, benda tu akan relevan, dia boleh mudahkan kerja hang. Opportunity akan turun bercurah-curah dekat hang. Hang akan dibayar pada harga seadilnya. Hang bukan komoditi. Dan aku jumpa benda tu adalah dengan hang jadi authority. Dan authority tu main dengan hang mempunyai suara yang bila hang bercakap, orang akan kalih, orang akan dengar. Dan aku rasa benda tu main dengan macam mana hang boleh bercerita. Book Surgeon, ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.